Apakah dia sujud sahwi? Macam mana kita nak lakukan? Panjanglah nak cerita, pendek-pendek sudah. Sujud sahwi maksudnya sujud kerana tersilap. Sahwi itu maknanya salah, lupa, silap. Contohnya kita terlupa naik 3 rakaat solat subuh. Siapa yang semayang subuh 2 rakaat, wajib dia duduk tahiyat akhir ketika rakaat yang kedua. Tetapi jika dia sengaja naik tambah 1 rakaat, haram dan berdosa, batal semayang. Tetapi kalau dia bukan sengaja naik 3 rakaat, tersilap, atau semayang asar tersilap naik 5, atau semayang maghrib tersilap naik 4 rakaat, tidak berdosa. Wajib dia turun semula dan baca tahiyat akhir dan sujud sahwi sebelum salam. Okey? Itu sebab dia tersilap. Ataupun dia teringat tadi ataupun dia tertinggal baca kunut subuh mazhab Syafi'i, atau dia terlupa baca duduk tahiyat awal. Dia semayang zuhur sampai tahiyat akhir baru teringat, Allah mak tadi tak ada tahiyat awal, terlupa. Maka sebelum salam sujud 2 kali. Faham? Niat dalam hati, aku sujud sahwi, cukup, sudah memadai. Sujud macam biasa, angkat kepala, duduk antara 2 sujud macam biasa. Sujud yang kedua macam biasa. Angkat kepala, salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cara dia. Ketika sujud nak baca apa? 3 pendapat ulama fiqh. Pendapat yang pertama, tak baca apa-apa, kerana tak ada datang nas suruh baca apa-apa. Betul. Pendapat yang kedua, baca macam sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Betul juga pendapat ini. Pendapat yang ketiga, elok dibaca subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah Ta'ala, tidak lupa, tidak lalai. Pun betul juga. Mana-mana satu pendapat yang kita nak ikut ini, semua betul dan boleh berlaku. Tak payah berbalah. Berbalah bahlul. Faham lagi? Kerana itu pandangan ulama. Okey? Duduk pula tu, ada pendapat mengatakan diam sahaja, kerana tidak datang dalam hadis apa bacaan. Pendapat yang kedua, baca Rabbil Fili, betul berlaku. Dua-dua ni awak boleh ikut. Dua-dua ni ulama belaka, bukan netizen.